podcast ni dia ada kebaikan dia, macam selalunya untuk improvekan kita punya public speaking. Betul. Kan. Aku dulu pun personally dulu tak macam ni. Introvert sikit lah. I'm not say aku introvert lah, but pendiam. Daripada zaman aku sekolah memang pendiam sikit. Tapi lepas aku dah habis sekolah semua, aku dah start bekerja, kau banyak bergaul dengan orang luar kan, dan aku banyak bergaul lebih dengan orang lebih tua daripada aku. So di situ dia mula apa? Terbentuk. Lepas tu aku pun dengar podcast pun dah lama. Tapi dulu nak buat tapi tak ada keberanian. Aku ada satu rasa perasaan bila kau ada pemalu tu, lain macam sikit. Tapi ada satu motivasi untuk aku akan fikir sampai bila aku nak macam tak nak pecahkan benda ni lah. Tu yang aku start buat konten lah kan. Especially untuk aku nak latih diri aku tu dari menggunakan podcast lah. Dan aku pun bukan nak kata berjaya, tapi alhamdulillah macam member aku Alip, aku rasa improve day by day lah. Kan.